sambal mamak tapi dah di-upgrade. Hari ni kita nak try Hyderabadi Dum Mutton Biryani. Ini sedap. Ini dia punya mutton dia. Mutton dia not bad, lembut. Dia sedikit masin lah. So dia kena makan ni, mesti kena gaul dengan nasi. Rasa dia punya spices dia, nasi dia banyak-banyak. Nizam Special Chicken Biryani. Spice daripada ayam dengan nasi itu campur lagi kuah ni. Tip-top. Makan kenyang lah sebab portion dia besar untuk orang. Tak payah lauk pun tak apa sebab dalam ni dah banyak sangat ayam. Tengok portion nasi lemak dia, besar gila. Yang ayam goreng panas dia. Soft dia. Sambal dia bukannya dia yang pedas sangat. Sambal dia ni, dia macam sambal mamak tapi dah di-upgrade. Chapati dengan mutton kurma. Usuk kambing. Makan ni jangan malu-malu, jangan pakai sudu-sudu, pakai cedok je pakai tangan. Chicken lollipop.